Kita berada di Bandar Yala yang mana ada satu pasar ni, ia buka pada 10 akhir Ramadan dengan jarak ia dalam 3 km dari hujung sana sampai hujung sana tu. Memang panjang je. Dan boleh katakan dalam 3 km. Bermacam-macam je lah, baju raya jual produk dari petani. Orang lebih. Saya berharap kepada kak-kak bebe yang mana-mana jalan nak Ramadan ni bilang kelang dah. Sebagai malek, kalau kata malek lebih kurang ni atas 3,000 orang lebih. Sekiranya kalau kita tak bantu, kita nak biar lagi untuk nak bantu dah. Sekiranya kalau kita tak bantu ini. Alhamdulillah kita dah selesai pusing-pusing ke pasar 10 akhir Ramadan di Bandar Yala. So memang banyak orang menjual daripada hujung sana sampai hujung sana. Dan kita lihat inilah suasana dia di sekitar di sini. Jom let's go, kita pulang ke kereta yang kita